boleh tu. Jadi sebenarnya Cikgu Suri yang mencetak kita tu, dia masalah kesihatan. Belum pada bilang raya pun bunuh lebah. Serangan jantung masuk hospital. Kadang-kadang kita anggap dia paling layak. Yatim dia besar lah. Dia besar. 3 tahun jalan molek. Tahun dah molek. Tiba-tiba sampai akhir ujung tu berlakulah apa yang berlaku. Dia 2 perkara saja. Yang pertama kerana nak jawatan. Nak ke jawatan. Orang nak jawatan bukan boleh beri semua jawatan ni. Orang ni nak jawatan. Kita beri kepada yang layak. Kepada dalam PAH ni, dalam Islam, kalau orang tu minta, kita tak boleh beri. Orang minta, kalau berilah, tak boleh beri. Itu dalam Islam kita. Ada orang yang minta, kita tak berilah. Memang orang kita pun. Kita tak beri, kerana sifat minta ni bukan sifat kita. Kerana Nabi kata orang yang minta jabatan ni, orang memerengangkan amanah. Jabatan ni adalah amanah. Bila dia minta, dia merengangkan amanah. Kalau dia terima jabatan dengan minta, Tuhan beban dapat dia. Dia tengok hari ni lah. Hari ni kan, negara kita diperintah ada orang yang minta jabatan. Minta jabatan menteri. Tuhan beban tadi. Tak dia selesai. Ni, betul Nabi kata tu, betul-betul berlaku. Jadi kita, satulah. Jadi, berlaku begitu. Akhirnya dia cocok. Berjayalah dia ambil 3 orang daripada adun kita untuk buat SD. Kemudian, 5 orang daripada Bersatu. Buat SD juga. Ini ujian mereka, ujian pada rakan kita. Satu ujian juga. Kesetiaan dia kepada berkawan ni, kena ada setia lah. Kalau dia setia sungguh, kita dah tindak terhadap 3 orang ni. Mengikut perlembagaan PAS yang dah disediakan, gugur daripada di PAS, digugurkan. Mengikut undang-undang diri negeri Perlis, gugur daripada adun. Speaker boleh bertindak setelah mendapat sokongan daripada adun, boleh menggugurkan dia daripada adun dan buat pilihan raya kecil. Dan kita dah cover di Kelantan. Di Kelantan, Nenggiri. Nenggiri itu wakil rakyat Bersatu. Dia tolong Bersatu. Speaker orang kita. Jadi Bersatu minta, kita pun bertindak terhadap wakil rakyat yang nampak parti itu. Menyebabkan pilihan raya kecil di Nenggiri. Jadi sepatutnya berlaku pilihan ini Bersatu kena itulah. Bukan minta balas, tapi dari akhlaknya dia kena budi bicara setiap kawan tu kena ada lah. Jadi bila kita tarik keahlian adik kita, dia pun kena tariklah keahlian tu. Lepas tu, 2 perkara tersebut. Yang pertamanya kerana minta jabatan. Yang kedua kerana projek. Orang minta projek banyak sangat, projek besar-besar. Projek ini tak ikut peraturan pula. Salah. Di sebaliknya ada risuah, di sebaliknya ada macam-macam. Menteri besar kita tak ada ikut. Menteri tak ikut. Saya tak perlu tahu lah siapa dia. Ini sebabnya, jadi bila kuat tekanan-tekanan, jadi menteri besar kita bertindak sepatutnya lah. Dan kita, bila berlaku begini, kita orang Islam ni, jelas menteri besar kita ni dia tidak berlaku zalim. Dia seorang adil, mengatakan dengan adil dengan baik, rakyat boleh terima. Kalau buat pilihan raya bila masa pun dia pilih tu, kita sanggup buat belayan negeri. Sokongan kita besar. Kerana menuntut dapat sementara rakyat. Kerana dia turun ke medan. Menteri besar yang turun ke medan. Orang masih sokong dia. Tapi dia tak nak. Dia tak nak menteri besar lah. Bagi orang lain tak nak lah. Kesihatan dia punya. Tapi bila berlaku dia zalimi. Bukan dia zalim, tidak. Itu kita bangga lah. Jadi dia berhenti ni bukan kerana dia zalim, tapi dia zalimi.